apa nama, betapa banyak dah nikmat-nikmat yang Allah beri kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat-mukjizat yang Tuhan tunjuk, tapi mereka tukar nikmat mukjizat ataupun kenyataan yang Tuhan suruh dia ni ikut rasa, tukar, lepas tu ikut nafsu, turut setan, jadi kafir, jadi deraka kepada Rasul mereka, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Banyak ni, jadi kita pun tak silah jadi serupa dengan orang-orang Bani Israel pok-pok yang tak kenal nikmat yang Allah beri ni. Jangan kita ni terroyak dia pada manusia ni kesunatkan kemewahan dunia yang ada ni kepada manusia, lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang tak beriman, sehingga mereka tu ni pandai rendah kepada orang yang beriman. Padahal di sisi Allah, orang yang beriman ni adalah tinggi darjat mereka di hari akhirat esok, boleh tahulah di hari kiamat esok. Oleh itu, apa yang Allah beri kepada kita, kepada orang-orang yang tidak beriman, kita hendaklah tahu bahawa itu adalah cubaan untuk mereka. Kerana di hari akhirat esok, hak mereka ada di hari ini tidak ada dah. Mereka tidak ada, tidak boleh miliki. Hak yang adanya bagi orang yang beriman, orang yang takwa saja. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dia nak uji siapa ni tidak ada balasan, tidak ada kira dah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang kita akan baca ni, keratan yang pertama Allah berfirman, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu, adalah manusia dulu semenjak daripada Nabi Adam sehinggalah mari kepada sampai kepada Nabi Nuh. Tuhan akak Nabi Nuh ni sebagai rasul untuk nak tiping manusia. Lalu Tuhan kata fa ba'atsallahu nabiyyin, maka Allah bakitkan atau mengutuhkan nabi-nabi mubasysyirin wa mundzirin, yang membawa beri berita gembira, dan juga rasul tadi pemberi peringatan. Ni cara kerja rasul ni. Kalau lah tak hantar rasul ni asal manusia hak ada hari tu umat satu, patu do dalam keadaan tu pecah. Hak pecah ni lah Tuhan hantar rasul, hantar nabi mari nak peringat. Kalau mung buat benda yang disetujui oleh agama Allah, mung boleh berita baik syurga. Kalau mung ni duk jadi kerakung, tak mau berubah, tak mau duduk yang sebenar, maka mung ni ke neraka. Wa munziri, nak peringat molek. So kita ni jaga-jaga, takut galik. Mubasyirin ni hak nak belaka, nak benda yang baik, semua manusia nak. Dan wa munzirin ni hak galik dah lah. Kalau muat hak ni, mung ni balasan neraka. Banyak manusia hari ni tak teringat ni. Tanya nak ke syurga, nak ke rezeki yang terhawi, yang halal, tapi munzirin ni hak Tuhan duk peringat dia tak sedar. Bila sampai masa dia buat hak judi, rasuah dan sebagainya. Lalu tu Allah firman lagi, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Setelah Tuhan ni hatta utuh Nabi sebagai rasul, Tuhan hatta juga sekali dengan para rasul tadi al-kitab. Kitab-kitab dia, ajaran-ajaran Allah duduk dalam tu. Kitab tu bil haq, hak sebenar, bukan hak palsu, dak hak sebenar. Ini kita kena yakinlah.
Jadi semua tu untuk apa? Liyahkuma bainan nasi makhtalafu fi, untuk nak menghukum, untuk nak beri keterangan kepada manusia, di kalangan manusia yang mereka berselisih. Jadi hak asalnya satu dah, kita ni satu. Selalu kita nak sebut orang-orang Arab Quraisy Mekah itu ada yang beriman dengan agama apa? Kata beriman dengan agama Nabi Ibrahim, ada beriman dengan agama Nabi Nuh. Sebenarnya nak tunjuk pada kita bahawa dulu kita satu agama, iaitu agama yang Allah beri. Tapi manusia ni lama kelamaan dia reka macam-macam reka. Hak ni nak buat gatu bercanggah dengan hak agama tak suruh, reka patung, reka tokong dan macam-macam. Sampai hari ni pun reka manusia ni suka reka yang bercanggah. Kalau tidak ada penerangan daripada kitab-kitab Allah kata hak ni boleh, hak ni tak boleh, maka manusia ni akan sesat. Oleh itu dalam yang kita baca tadi, kitab-kitab Allah yang hatta mari melalui Rasul ni untuk menerangkan kepada manusia perkara ni boleh buat, perkara ni tak boleh buat. Tu tujuannya. Hak ni agama suruh, hak ni agama larang. Cuma kita yang kena peringat ni, selalulah kita kena sedar bahawa kita ni ada dua jalan. Hidup atas dunia ni nampak satu jalan, di hari akhirat esok ada dua jalan, dua pintu. Pintu ni yang akan terbuka bagi orang yang ada kunci dia. Pintu syurga, pintu neraka. Orang yang ada kunci syurga boleh masuk pintu syurga, orang yang ada kunci neraka boleh masuk ke neraka. Dan banyak manusia ni pakat milik kunci neraka belaka, bubuk nak buka pintu neraka. Oleh itu kita pakat sedar dan pakat insah. Pak mana dia jadi selisih, kita ambil Quran, ambil hadis, mari hukum Allah, ambil ajaran Allah, mari buat hukumnya supaya kita jadi duduk di atas jalan yang satu. Itulah keratan yang pertama daripada ayat ini. Mudah-mudahan kita dapat bimbingan daripada Al-Quran membawa kita kepada kejayaan dunia dan kejayaan di hari akhirat nanti. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.